in progress. Page 20. Cuba check. Page 20 dah buat belum? This one. Tak tengok. Page 20. Check page 20. Dah ke? Dah buat? Dah. Dah buat belum? Page 20. Abang kamu dah buat eh? Dia bincang eh? Ke buat sendiri tu? Tak pula. Guys, page 20, this one. The big cleanup day. Page 20. Have we done this, guys? Check, 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 check. Page 20. Syamimi, Zahnia, have you done this? Page 20. Not yet. Okay. All right. Okay. Assalamualaikum and good afternoon, everyone. Okay. Before we start the class, can I have someone to read the doa? New student. Baca doa. Amin ya rabbal alamin. Okay. So for today, we are going to continue page 20. This one, the essay. Essay part 2, not expansion. Okay. So you have been asked to write an essay about the big cleanup day, which was recently held at your school, in about 100 words. Okay, when we are writing an essay for English, don't think too much about the words. Jangan kisah sangat pasal perkataan tu. Okay? Jangan kisah sangat. Kalau tulis lebih pun tak ada masalah. Kalau tulis kurang, jangan kurang sangat lah. Jangan kurang sangat. Dia kalau lebih tak ada masalah. Jangan kurang je. Kurang tu kalau contoh 90 boleh, tak ada masalah. Janganlah sampai 50, 60. Okay? So, kalau lebih tak ada masalah. Itu sekadar panduan saja. So, you know what is the meaning of clean up? Apa maksud clean up? Pembersihan. So, apa selalu perkataan yang kita guna kat sekolah? Kalau kaitan dengan bersih-bersih ni. Hari ni kita akan ada pembersihan. Ada ke sebut itu? Sebut apa saja kat sekolah? Dia akan sebut apa? Ha? Gotong royong. Itulah dia. This is what we call the big clean up means gotong royong. Gotong royong besar-besaran. The big maksud besar-besar lah. So the big clean up means gotong royong besar-besaran dekat sekolah kamu. Okay. So this is the point notes to help you when it was held. When tu maksudnya when tu apa? Bila. When tu bila. Alright. So bila dia diadakan? Of course, when you starting your sentence, you are going to start with last week, last month kan. So itu dikira sebagai bila lah. So jangan cakap dia bagi tahu last week je. Bagi tahu juga yang bagi tahu juga yang bagi tahu juga yang
pukul berapa, hari apa, sebagainya. Okay, detailkan, uraikan. Jangan, kalau kamu sekadar bagi tahu last week, jadi pendek sangat. Okay, so that will be the first paragraph. And then, for your second paragraph, perhaps you can say about what the aim was. Apa maksud aim? Apa maksud aim? Hello, what is the meaning of aim? Target. Target. Masa kamu main tembak-tembak. Aim. Target, target. Apa target? Target tu maksudnya objektif lah. Apa motif kamu? Apa tujuan kamu? Aim tu tujuan. 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 Apa tujuan kamu? Bukan kamu lah. Apa ni? Apa tujuan apa gotong royong itu dilakukan? Selalunya untuk apa gotong royong ni? Nak buat apa? Kenapa? Kenapa kita buat gotong royong? Kenapa? Sekolah kamu selalu kalau buat gotong royong, kenapa? Kotor. Okey, first sebab sekolah kamu kotor. Okey, pengotor kata sekolah ni kotor sangat ni. Okey, kita buat gotong royong lagi. Selain tu, selain daripada kotor, pernah tak ada situasi di mana nazir ke, ada pelawat ke nak bagi sekolah kamu? Pernah tak? Pernah. Ada buat gotong royong tak sebelum tu? Kalau awak nak mari. Ke tak ada awak selamba je? Selalunya akan ada lah. Pengetuk. Okey. Kamu baru ke? Baru ke? Dua-dua dah dapat lagi. Siapa lagi dah dapat buku? Kamu baru ni lepas? Buku ni dah dapat lagi tak? Tengok. Ah. Ada lagi ke yang tak dapat buku ni? Okay. Alright. Faster. We already start our class, Amni. Okay, so selain daripada untuk kotor, kemungkinan juga akan ada pelawat yang datang. This is from my experience lah. In my previous school, usually when someone is coming to our school, kita pun nak tunjuk, okay, sekolah kita ni sangat bersih. Jadi kita pun buat gotong royong. Okay, itu antara tujuan nombor dua. Selain itu apa lagi? Pernah tak sekolah kamu tiba-tiba ada penyakit? Pernah. Contoh apa penyakit apa? Ke kau tak pernah beritahu? Benda tu mesti ada bagi tahu. Sadok. Okey, selalu penyakit apa kalau dia berlaku pasal berkaitan dengan persekitaran? Penyakit apa yang selalu berkaitan dengan persekitaran? Banyak kan? Semua penyakit datang daripada persekitaran yang kotor. Apa contohnya? COVID. COVID bukan. Ha? Demam malaria, betul. Tapi malaria ni datang yang hari tu daripada Rohingya tu kan. Dia datang daripada hutan. Lagi apa lagi? Demam campak bukan. Denggi. Aduh, hai. Denggi datang daripada mana? Nyamuk kan? Nyamuk tu datang daripada mana tu? Air yang bertakung. Kalau contoh, apa? Bukan longkang tersumbat. The drain is locked. So, bolehlah berlakunya apa nama tu? Nyamuk apa? Telur nyamuk tu boleh ada kat situ sebab ada air. Faham? Okay, so itu contohnya denggi. Mungkin dia penyakit denggi atau apa lagi. Uh, Itu lah contohnya. Contoh kalau kamu boleh cakap, contohnya ada penyakit denggi berlaku dekat sekolah kamu sebab tu ada gotong royong. So I already gave you three. First one apa tadi saya sebut? Kotor kan? Very dirty. Okay. Secondly, sebab penyakit katakan disease. Example, Aedes, malaria. Boleh campur lagi lah kalau ada lagi. Yang third tadi apa cakap? Siapa nak mari tadi? Visitors. Tu dia lah pelawat. Visitors.
Ataupun Nazir would like to come. Zara Khairina, did you get this book? Dapat dah buku ni? Kamu dapat dua-dua ke satu? Dua, okay. So, visitors or Nazir is coming. Nazir tu tukang cek sekolah tu lah, macam BPHP. Sebab tengok cerita tu. Kau dah tengok? Teach you a lesson. Tak tengok? Tak tengok tak apa. Okay, so this is the aim. You should make it about one paragraph lah. Ceritakanlah, jangan sekadar bagi tahu kotor. Bagi tahu lah, huraikanlah kotor dekat mana. Itu cara dia, kena huraikan. Jangan sekadar bagi tahu kotor, dah cukup. Kalau kamu tulis contoh, bila target apa ni, satu penggan dah settle dah. So dia kena huraikan. You have to elaborate. Okay, the next paragraph. Who were involved? Who tu apa? Who tu siapa. Okey, siapa yang sertai ataupun terlibat. Kalau ikutkan perkataan ni, involve adalah terlibat. Okey, involve ni terlibat. So siapa yang terlibat? Murid lah, of course lah, school mestilah student. Cikgu. Lagi kena ada S. Students, teachers, lagi siapa lagi? Tu je. Ha? Makcik cleaner. Boleh lah nak letak cleaner. Cleaner ataupun janitor. Pernah dengar tak perkataan janitor? Pernah? Apa maksud dia? Cleaner lah. Cleaner sama dengan janitor. Sama lah tu. Okey, perkataan yang sama. Janitor, cleaner. Kadang-kadang, kalau dia besar-besaran kan, selalunya dia panggil siapa lagi? Selain daripada yang ni. Ibu bapa. Kalau nak buat besar-besaran, selalunya dia akan panggil juga ibu bapa. Parents. Okey, so kamu ceritalah. Siapa yang terlibat? Dia orang datang. Okey, kalau terlibat tu pula, kamu bagi tahulah sekali. Kalau nak huraikan, dia orang bawa apa ke. Okey, dia orang akan kena buat apa. Okay, so what the activities were? Apa activities dia? Of course lah kena bersihkan kan. So kamu kena bersihkan apa? Bagi tahulah. Bersihkan longkang. Clean the drain for example. Lagi? Hmm? Class. Clean the class. Okay. Lagi? Apa lagi? Clean the drain class. Apa lagi? Hmm? Canteen. Semua area dekat sekolah lah maksudnya kan? Selalunya apa lagi? Satu lagi yang selalu kamu suka pergi lepak. Tandas, toilet. Apa lagi? Ataupun kamu boleh sebut macam ni, kawasan sekolah ataupun kawasan padang kan. Padang. Satu lagi ni, school compound. School compound ni maksudnya apa ni? Uh, apa ni? Kawasan sekolah. Kawasan area sekolah tu. Seluruh kawasan sekolah. Area school compound dia panggil. Okay, so kita ada bersihkan longkang, kelas, kantin, toilet, field, school compound. So, semua lah berkaitan dengan aktiviti. Bila sebut activities, dia ada perkataan S tu kan. Kamu tak boleh sebut satu je. Kamu jangan cerita satu saja. Dia kena cerita at least dua. Kena ada dua aktiviti je. Selain daripada contohlah, selain daripada membersih-bersih-bersih, apa lagi selalunya kamu akan buat masa hari hari gotong royong tu? Adakah dia sekadar bersihkan sahaja? Apa lagi sekolah kamu akan buat selain daripada bersih-bersih? Habis bersih-bersih balik, macam tu je. Selalunya ada apa? Sediakan makanan. Betul. Mesti ada jamuan punya. Okey, di Malaysia ni apa-apa kita ada jamuan. So, kamu boleh tulis lah. Tambah lagi satu kat sini. Jamuan apa bahasa Inggeris? Party. Waduh. Festival. Wah, lagi gempak lagi. There is a jamuan kenduri. Macam mana nak sebut? Ya, saya cari perkataan yang sesuai. Feast.
Please tak sesuai. Hmm. Dia ada banyak benda tu. Cuma nak tahu sesuai ke tak sesuai. Contoh macam parti. Dah kan dapat parti. Parti tu memang makan-makan. Tapi parti tu makan-makan sampai ada macam muzik-muzik. Okay. There is a meal provided. Okay. Ni simple sikit. Ada makanan disediakan. Dia bukan tak sesuai kalau kamu sebut yang macam apa? Parti tu. Parti tu lebih kepada benda-benda hiburan. Dan ini bukan hiburan. Macam tu. Kalau feast kenduri, kenduri tu macam ada jam, ada apa? Kahwin apa macam tu kan. Yang ni bukan. So paling paling mudah kita buat meal provided and and all the teachers, student and cleaner they can go and eat together and close make it bond the relationship together. Macam tu lah. Okay, so cukup ke benda ni empat ni? Cukup. So kamu akan akhirkan cerita kamu dengan ada sedia makanan tu je. Apa akhir dia? Kena ada conclusion. So what are you going to write for the conclusion? Apa kamu nak tulis conclusion? Dah cerita dah pasal bila, tujuan, siapa terlibat, apa aktiviti, apa penutup dia? Ha? Apa benda yang kamu nak tutup? Penutup mesti berkaitan dengan cerita yang kamu dah cerita-cerita tu. Betul. Harapan kamu. Okay, the hope. Hope-nya adalah supaya tempat itu menjadi bersih. Yelah kamu dah bersihkan kan? So kamu harapkan tempat tu menjadi lebih bersih. Lagi, apa lagi harapan yang boleh letak lagi? Pengajaran, apa dia? Apa dia pengajaran dia? Oh, lesson. Betul. Apa dia pengajaran dia? Kita harus jaga alam, alam sekitar, jaga kebersihan. Student tu harus jaga kebersihan. Okey, betul. Lagi? Tu je lah kan selalunya kan? Cukup lah tu. So, ada harapan, ada lesson. Harapan dia, saya mengharapkan sekolah ni akan menjadi bersih supaya ramai orang boleh datang melawat contoh. Ataupun nama baik sekolah akan terjaga. Lesson dia, then I hope that we can actually learn from this activity is students need to keep the environment clean because kenapa kita nak jaga alam kita? Kenapa kita nak jaga tempat dia jadi bersih? Sebab apa? Dah tadi mention tadi. Ya, betul. Supaya tak ada penyakit kena dekat pelajar. Tak adalah nanti banyak pelajar yang hadir kerana sakit. Baru nampak kamu cerita tu ada dia punya kesinambungan daripada awal sampai akhir. Faham? Okay, when you are writing this, so from this one, I can see that you can actually have 5 paragraph. Okay, boleh jadi 5 perenggan. Okay, so first introduction dekat sini lah, dekat when ni. When ni boleh jadi introduction. Okay, this one can be intro and then conclusion this one. Alright, so don't forget to use apa dia? Dah buat essay tu kena ada apa dalam essay? Cohesive cohesive devices. For those who are just came into this class, the meaning of cohesive devices are penanda wacana. Tahu penanda wacana? Selain itu, tambahan pula, lebih-lebih lagi, walau bagaimanapun, kesimpulannya, itu adalah penanda wacana. So you have to use it in the essay. Kalau kamu tulis cantik, perfect, tak ada cohesive devices, kita tak akan bagi full mark. Kita akan cari mana cohesive devices tu. So sila guna. Sila guna dengan betul. Jangan guna salah pun. Jangan guna dengan salah. Tiba-tiba start orang patut person of all dia start. In conclusion, we need to off. Baru nak mula dah in conclusion. Salah lah. Faham? Okay, so 5 paragraph. Words tak payah kira sangat. Asal lebih tak ada masalah.
Alright, Ken, any question? If not, then I will give you about 30 to 40 minutes to do it. Boleh? Kalau tak ada soalan, boleh mula sekarang. Kalau tak cukup tempat kat sini, kamu nak buat dalam kertas kamu pun boleh, tak ada masalah. So I'm gonna check the attendance now. When I call your name, I will read your name twice. Sebut ya, saya. Fakih. Fakih, anyone? Fakih? No. Hari ni berapa bulan Hari ni 9 tau. 9. Darisa. Kaisara. Ada ke? Ada. Tengku Anissa Sofia online. Zahnia online. Amirul Aiman. Ashamni. Irsyad Naim. Irsyad Naim. Tak ada. Syakir. Syakir juga. Kamu Syakir apa? Syakir Nasri. Okey, Syakir. Aisyah online. Mikail. Adib Irfan. Adib Irfan. Akif Nokman. Wais. Syamimi online. Aryan. Aryan Samir. Aina, no, Aina Kristina. Benyamin, Ben ada. Mushrif. Mushrif. Adam Mukris. Fatimatul Aisyah. Ama Amjad. Syakir Nasir. Khairina ada. Amsyar Iman. Apa ni? Muhammad Danish Iman. Apa nama kamu ni? Nama Syekh Syekh Muhammad Danish Iman. Masri. Masri. Apa nama benar kamu, Masri? Nama benar apa? Apa maksud Masri? 1 more time ya. This one for online. 2 kali. Adam Mukris. Adib Irfan. Akif Nokman. Aryan Samir. Fatimatul Aisyah. Benyamin. Amirul Aiman. Amsyar Iman ada. Fakih tak ada. Masri. Mikael ada. Mushrif ada. Mushrif tak ada. Aisyah. Syakir Nasri. Syakir Abdullah. Uwais. Ahmad Amjad ada. Aisyah Amni. Ha?
Boleh? Ah, ah. Siapa? Soalan kamu. Penggan yang pendahulu yang mana? Satu penggan. Khairina, Syamimi, Zahnia, Syed Muhammad Danish, Tengku Anissa Sofian. Hah? Nine. Penyakit. Disease. Illness. Ah.
Make sure your tenses is past tense, because this one is already happened. Dah berlalu. So past tense. Verb kamu kena past tense. Check. Kalau ada yang kata kerja tu kena tukar kepada past tense. Ya. Apa dia? Tanya lah. Jealous. Jenis type. Type C, type B, type TYPE.
Ya, 15 minit lagi. Dalam exam ada dua esei 1 jam. Dalam exam dua esei 1 jam. Maksudnya satu esei kena berapa minit? Setengah jam. Sekarang ni setengah jam dah. Korang baru tulis satu perenggan. Tu pun kau tulis satu perenggan lah. Ada orang dah tulis langsung. Macam mana tu? Macam mana tu?
250 banyak agak ni. Antara among one of them, for example, apa ni? The main aim of the program was to create bersih, cleaner, clean. Ini contoh esei yang bagus lah eh. Ini level yang bagus ni eh. Kamu tengok. Cuba baca dulu. Last Saturday, our school held a big clean up day from 8 to 12. Daripada pukul 8 sampai pukul 12 dia kata. Event ni buat kat mana? Buat dekat kawasan sekolah. Tadi saya sebut school compound kan? Dekat mana? Dekat kawasan sekolah. It was organized to encourage everyone to keep the school clean and beautiful. Ini dah dikira sebagai apa nama ni? Ini dah dikira sebagai apa nama tu? Pendahuluan. Apa bukan pendahuluan? Aim, target. Help, health. So, yang ini kalau kamu tengok perenggan kedua ni cerita semua tentang aim juga. Tapi dia cerita satu, dua, dua dan tiga. Ada tiga campur. So, kalau contohlah, kalau masa tak cukup, kamu tak sempat nak buat. So, kamu boleh padam yang ni. Kalau saya padam lah. Sebab kita dah kira. Organize ni dah ada dah. Okay, ini kalau nak tambah lah. Kalau kamu pandai, kamu sempat buat. Kalau tak payah. Ini yang anggap tak payah. Okay. Ini kita anggap tak payah. Okay, lepas tu terus. Siapa yang terlibat? Many people were involved in the event. Besides the student and teachers. Lain daripada student and teachers. Besides, je besides ni ambil mana. Besides, selain daripada cikgu, juga cikgu dah belajar, parents pun datang, dia kata, untuk bantu. Volunteer. Volunteer tu bantu, sukarela lah. Okay, lepas tu school janitor, school cleaner pun tolong juga, dia kata. So, as a result, everyone work together happily and complete the task efficiently. Kalau kamu tengok, ini adalah dia punya topik, apa, topik sentence. Maksudnya, siap dia punya topik apa. Lepas tu ni huraian. Ni huraian. Ni huraian. Bawah ni adalah conclusion. Conclusion untuk apa? Conclusion untuk ayat perenggan tersebut. Dia bukan conclusion untuk semua. Dia conclusion untuk ayat ni je. Ah, okay. So, lepas tu banyak aktiviti yang dia jalankan. Contohnya sapu-sapu, apa benda ni, sapu kutip-kutip sampah. Ada parents yang potong-potong pokok. Cat cat apa ni, kerusi panjang ni yang buruk-buruk tu. Sementara itu janitor collect rubbish, ensure it was disposed properly, dibuang dengan betul. Finally, everyone enjoy light refreshment together after finishing the work. So setiap kalau kau perasan semua ni dia akan ada penutup untuk setiap penggan. Uh, in conclusion, the big cleanup was meaningful and successful. I hope our school will organize more. Dia harap dia akan ada lagi aktiviti macam ni. Dia belajar tentang cooperation, responsibility, caring can make a big difference. Therefore, we should always keep our school clean, work together for a better future. Ini contoh yang bagus lah dan panjang. Kalau kamu tak boleh buat macam ni, pendekkan dia asalkan cukup. Jawab soalan yang tadi. Ah. Yang penting menjawab soalan yang tadi Pak. Kalau kamu tengok arahan tu dia tulis you must use. Maksudnya kamu kena guna, wajib guna. Kalau tak guna tu konten tu akan ditolak lah.
Program itu dijalankan olehnya juga. Dismiss. Dismiss. Jamuan. Tadi kalau jamuan itu kasih muncul. Dia jamuan yang tadi dia jawab. Jamuan apa dia jamuan? Palsu. Sehingga apa dia jawab lagi? Meal provided. Dalamnya kemudian yang ada, kita guna mungkin dia guna light refreshment. Makanan ringan disediakan. Light refreshment. Buat tu. Membuat. Buat apa? Mati. Hah? Kami. Sudah.
Okay, this one yang saya buat dalam apa 100 perkataan. Okay, ini 100 perkataan. 100 perkataan. Kamu boleh buat ni lah. Tadi tu panjang kan. Sebab tu kalau kamu pandai, kamu nak buat panjang tak ada masalah. Tapi kalau sebabkan masa tu singkat jadi 30 minit. Jadi sebab tu buat dalam perkataan jangan lebih-lebih sangat lah. 100, 100 lebih cukup lah. Adik dah siap? Siap. Tengok. Hmm. Mari kat sini. Allahu Akbar. Macam mana saya nak tanda ni? Tulisan teruk sangat. Tampuk sudah kayak ini. Tulisan buruk sangat. Mau nak tak? Kalau nak tanda tulis comel-comel. Tulis baik comel-comel. Kalau ada yang dah siap nak saya semak, boleh. Kalau rasa macam susah nak buat ataupun kamu punya tadi tak apa cantik, kamu boleh ambil yang ini. 100 perkataan. 114. 114. Boleh buat comel-comel. Buat tengok buku kamu sekejap. Besok mana nak buat ni?
Ah, apa nama tadi Zara? Zara, come here, let me check. Dah siap? Ibu apa ni? Ibu ni tak? Sambut. Ada Zara. Kan? Tak ada kat sana. Mana saya dapat? Ya ke? Oh, lain je. Nama kamu apa? Jangan jangan bukan kamu. Okey. Ada nama Zarina nama? Saturday plus school. Kalau maksudnya aktiviti tu yang banyak. So, kamu nak cakap satu pun banyak. Tak boleh. So, kat sini kamu cakap aktiviti satu je, iaitu big clean up. So, dia aktiviti, tapi bukan pengurusan tak, dia aktiviti. Takkanlah aktiviti big clean up, lepas tu ada aktiviti lagi dalam dia. So, big clean up ni dia panggil apa? Dia pandai. Ada program. So, dia box. His was out. Past tense. What the big clean up day? 9 teachers wanted past tense. Dia kena tukar past tense. Semua verb kata kerja kena. Dia subject verb. Dia kena tukarnya. Wanted every student to join this program. Ini program. Anda program ada dua ejaan lah. Satu program macam ni boleh. Program biasa boleh. Boleh. And tak boleh tengah-tengah macam ni. And tak boleh depan. And kena tengah-tengah. So, kau nak suka apa ni? Kamu buat macam ni ya? Selalunya dia ni, dia gini. Dia ikut jam tu. Ni saya bagi tahu kalau dia ada macam mind map macam ni, selalunya kita akan baca dia mengikut arah jam. Kita baca dia ikut arah jam. Kita tak baca dia macam ni Faham can help build inner stamina, can help build your stamina and make your body buatkan badan awak energetic. In addition, teacher prepare me provided. Teacher prepare lagi, provided lagi. Sedia prepare tu tak ada sedia. Provided tu disediakan. Faham tak? In addition, meal are provided by the school. Meal provided. What's the issue? Meal masuk makanan saya yang nyumbang lah. By the school and OOS. By the school to everyone. Everyone.
Dia patutnya sini satu penggal pertama, penggal kedua yang kau tinggal. Lepas tu ni penggal ketiga, lepas tu ni penggal keempat, tu ni penggal lima. Sebenarnya kamu dah berapa soalan? Kita sini tu furthermore, kita more over using this twin stuff and feel feel aja macam mana masuk confirm because the school confirm very easy. It is because jangan buat macam ni. It is because the school confirm saya actually kita seperti beautiful and happy place. And thus maksud everyone will be happy together. Everyone can study and happy together. Itu aja dia. Siapa dah siap boleh rehat. Dari sini. The big deal now there was that high school because there was a recording high school was one of the most the best. Dia satu. Dia square Johor. Kenapa Johor? Kalimat dulu. Was help. So ni was help on Friday Johor block lah. First and foremost, the aim was I was try to link and get an approval from nothing. So they learn how to progress. Mak ayah tu belajar. Mak ayah tu belajar. Tak apa. Kan? Mungkin tak datang. Pemerintah dah ingat tu. They have to collect. Dia datang tolong. Datang volunteer. Kau dia datang volunteer. Ada kau tak tahu apa-apa mari nak volunteer. Aduhai. Have to collect as well dalam three part such as that's a result everyone learn a new knowledge. Kau nak juga ada belajar kan? Fine lah, fine. Besides that, there were many activities that were held during the game up. Aduh, kau tahu. Saya sampai. Kalau betul level ni dah sudah berlaku lah. Tapi syarat ni kena apa? Kecil urusan ni jaga. Kalau exam, kita kena waktu pendidikan. Syarat. Nikah yang gitu-gitu dia mabuk ke? Dia tak semangat lagi. Dia ni dia busy ya sekolah kamu minggu ni? Busy ya sekolah kamu minggu ni? Ada ke cikgu sekolah kamu nama Nurul? Kamu form apa? Form 2? Form 3? Form 3? Kamu datang ke sekolah tu? Jangan. Apa dia? Saya ke? Saya dah sini. Tulisan. Tulisan dia boleh kan?
That was kalau tarikh mana ni? Sini. Such that an activity is involved in the aim from an activities. Deviation, the aim for an activity. From the activity, from the program lah. The aim of this program is ini nama dia program. Ini nama ni dalam program ada activity. Program tu soal lagi. Student report kalau ada tu tak ada ini kan ada. This salah saja ni this. The T is of course student get a lot of prestation. Allah Akbar. Macam prestation dah tak tunjukkan prestasi tadi performance. Ada prestasi kamu tinggi macam ni. For something, measure something, I get a disease. Certain activities importantly was involved by student. Activities importantly was involved. Okay. Nah, baik yang mau bertahan. Satu big time dulu. Junior tak. Kamu bisa lihat depan ni ke? Oh, dia kalau dalam ni tak ada tulisan ni. Dia tak ada tulisan. Ni kena tulis, dia kena tulis 20. Oh, ni apa ni? 20 ke? Dia kena tulis yang macam ni. Yang ni dah 19 Jul lah. Gitu. Because of the our target. Our target. Don't have a disease. The third is malaria. Cause cleanup material. Cause big teacher session. Wait, teruk lagi daripada budak dia. Teruk lagi daripada tadi ni. Kamu buat form 2. Tadi mau depan. Sekarang. Ya. Rehat. Saturday salah aja ni. Our school had a big kamu salah depan ke apa? Saya depan. Oh, tadi mau depan aku salah aja lagi. In addition, apa besar ni? Susah, jangan salah huruf susah ni. Dia koma. Classroom tak ada benda yang satu kataan je. Ya. So, itu jadi. Tadi kata dah sihat. Masa rehat boleh pula diri tau. Tadi macam tu. Ha? Tahu lah. Siapkan dulu. Saya dapat. Tak bagus. Pisang pun yang api. We're doing a tower. What a tower? The stand.
tahu kita yang ini. InsyaAllah ada hasil. Masri. This one is yours, right? Ke bukan? Apa ni? Ni orang kamu. Kamu tadi kat depan ke? Ini buku siapa ni? Tu. Tunggu ni lagi. Sini. Ini kau ni. Ni. Ah, sini. Banyak anak tadi. Cari kat internet macam mana je. Bukan sudah baru tahu school macam mana je. Ni benda ni pogator. Apa pogator? Mana kau? Besides. Besides. Beautiful macam mana je. Rubbish macam mana je. Pick macam mana je. Activity macam mana je. Check balik. Siap dah. Yang mana yang saya suruh salin yang ni, salin cepat lah. Yang ni. Saya nak tukar yang lain pula. Ami sengih-sengih lah. Dengan macam-macam lah. Ha? TikTok. Nak apa sengih-sengih lah.
Dia kosong sih. Kosong, boleh kosong. Freshman, apa tu? Main dengan tinggal. Jadi gitu. Kalau keluar, keluar ke tak? Tak keluar ambil point. Bagi kata pada depan. Tu lebih apa? Lebih ni H ke apa? Không phố vào không mày? Không chứ. Trong này là kiểu phố được không mày? S. S được cứ bữa. Bukan mau, kalau ada. He shopper. He is apa benda ni? Bukan ada. Elena. Even our Evan. Kalau baby. Gigi dia apa? Ada besar. Anyway. Salin depan. Siapa-siapa punya salin ni. Today I want to talk. Jangan today I want to talk. Dia speech. Nak talk ni speech. Fine. Last week terus start dengan last week. My friend, my let's go. Let's go to. Take anything you know. My friends join activities. Join a program for clean up day. Clean up day from it starts from 8 to 10. First program organization 8,000. Okay, on the day when you work. Bawah ni tu ibu lah. Okay. Okay. Saya nak bagi tahu kalau tulis huruf besar, huruf kecil tu, pastikan nampak betul-betul huruf tu huruf besar. Jangan huruf besar huruf kamu tu sama besar je dengan huruf kecil kamu. Kalau macam tu kita akan tanda huruf tu sebagai huruf kecil. Ha. Nah, salin. Salin dengan kawan. Kita nak buat lain pula. Siapa yang tak sempat salin tadi, dapatkan dengan kawan. Ada kawan yang dah salin. Mikael dah salin tadi. Dah. Okay, so now for those who have finished, you can do this one. Page 19. Page 19. The Fury of Krakatau. Page 19. Yang tak buat tu boleh siapkan esei laju-laju. Tulis cantik-cantik. Jangan tulis buruk-buruk pula. Online student, do you have any problem? You have any questions to ask? Or maybe essay you want to show me? Feel free to do it.
Nombor dua ni. Ha? Tapi tu tak habis lagi. Ini, okey. Dia cerita tentang apa ni? Cerita tentang gunung berapi di sebuah pulau yang berada di antara Sumatera dengan Jawa. Ni Jawa ni Jawa. 9 kilometer. Pulau tu 9 kilometer panjang, 5 kilometer lebar. Tengah-tengah dia ada gunung berapi namanya Krakatau. Nama dia Krakatau. Ogos 1883 dia kata volcano tu pun meletup. Ha, apa buat? Ha? Pipin tengah-tengah. Ataupun di antara. Okay. Di tengah-tengah ataupun di antara. Ada perkataan tak faham boleh tanya. Erupted maksudnya meletus. Bukan meletup, meletus. Ha? Meletup, boom. Mana tadi between ni? Oh ni. Tengah-tengah. Apa? Nombor satu tu apa agak-agak ada jawapan dia tu? D, C, C. Apa jawapan korang tadi? B. Apa banyak jawapan korang ni? B. This caused a large part of the island to be destroyed. The eruption had caused a... Macam betul kan B ni kan? The eruption had caused a large volume of volcanic dust to be thrown out. Ada jawapan lain? C dengan C. Nombor B. Kita tengok C. Temperature tu apa? Tak ada kaitan C. It was the most disastrous eruption in the world. Antara B dengan G. Saya rasa jawapan dia adalah G. Jawapan nombor satu, G. 1883 tu ada satu letupan meletup. Letupan tu dia kata adalah yang paling, most tu paling. Disastrous maksud dia? Bahaya. Paling teruk lah. Disaster. Paling malapetaka, paling teruk lah. Okay, paling teruk. Kenapa teruk dia? Dia punya teruk dia kata sampaikan ada debu-debu apa sejuk? Debu-debu apa tu? Api tu terkeluar. Ha. Dia keluar sampai mana? Jawapan nombor dua adalah ha? B, E. E.
E ke? Sunsets in many places were not clear because of this dust. Sunset tu apa? Matahari terbenam ke matahari naik? Maghrib. Macam mana nak tahu dia turun ke naik? Naik orang panggil apa kalau bahasa Inggeris? Rise. Rise. Sunrise naik. Kamu ingat macam tu. Sunrise naik, matahari naik. Sunset matahari turun. Ah, okay, so dia kata apa ni? Ada debu-debu tu keluar, lepas tu tengah apa benda tak tahu, sunset. Sunset ni matahari turun. Sampai kau tak nampak dia kata disebabkan oleh debu-debu tu. So agak-agak apa yang kaitan antara tengah-tengah ni? Ada yang kata E. It was carried around the earth many times by the wind. Betul ke E? Betul. E. Dah siap lagi tak? Siapa yang belum siap angkat tangan? Semua siap dah? Ikai belum siap lagi? Baru buat nombor apa? Ikai je hari ni mari ibarat mari je. Mari makan, 3 jawapan. Sekali jawapan. Tu je. Aduh. One of the explosion was heard more than 4,000 kilometer away in Japan and the Philippines. Bayangkan letupan tu bunyi 4,000 kilometer. Ha. Benda ni berlaku dekat mana? Dekat Endon. Ada pernah pergi Endon? Endon besar kan? Endon besar. Bunyi dia sampai ke Jepun. Sampai ke Filipina. Kalau Jepun sikit lagi dekat lagi dia kan Malaysia kan. Bunyi dia boleh dengar sampai ke sini. Tapi tahun bila? Tahun 1883 tu. Bayangkan 1880-an, 1883 tu dia dengar bunyi. Tu sama nenek-nenek kamu lah, moyang-moyang kamu dengar kan. Pung, dia dengar bunyi. Oh, nak kiamat dah dia kata, nak kiamat dah. Ha, nak kiamat. Kalau hari Jumaat memang dia rasa nak kiamat dah. Tapi kalau bukan hari yang mungkin dia fikir, oh takut. Tapi masa tu mana ada berita apa lah. Jadi dia tak tahulah bunyi apa. Cuma dia terkejut lah. Ha. Jadi kemungkinan masa tu dia akan dengar macam-macam cerita. Ada yang kata dengar bunyi tayar meletup ke, rumah terbakar ke, macam-macam cerita akan ada. Sebab masa tu tak ada berita kan. Tak, orang tak nak tahu macam mana. Okey, sama sekarang tak. So cakap kamu cakap. Okey. So bunyi tu dia dengar tahun 1883. Bayangkan betul 1883. Okey, yes. Kemudian betul lagi dia kata letupan di apa ni? Di mulut volcano. Mulut volcano mulut mulut. Apa dia mulut volcano? Lubang dia itulah kan, lubang keluar tu dia panggil mulut. Itulah maksud dia. Okay, dia tahu kosong. Huge wave. What's wave? Wave. Apa maksud wave? Batas. Om. Ombak. Ombak ada kat mana selalunya? Laut. Lagi? Sungai ada ombak. Tasik. Pantai ya. Pantai laut lah. Satu lagi. Ada satu tempat lagi. Siapa pandai? Not yet. Not yet. No. Ben 10. Okay, hold on. Siapa tahu satu lagi tempat. Dia bukan berkaitan. Tempat dia tak ada air pun. Tapi dia boleh ada ombak. Ada wave. Udara. Udara betul. Udara betul. Lagi satu tempat. Dia berkaitan dengan FIFA World Cup. Dia berkaitan dengan World Cup atau bola. Orang. Macam mana? Dekat stadium yang selalu orang buat tu kan. Itu nama wave juga tu. Yang orang bangun ramai-ramai ikut macam tu. Itu nama wave. Ha? Cuba kamu buat. Buat daripada surah sini sampai kata. Jadi dia wave tu. Okay. Alright. So, huge wave swept along the coast of Java and Sumatra. Ada ombak besar yang membantai. Apa ni? Perairan. Coast ni maksud dia perairan. Perairan.
Perairan. Perairan apa? Perairan Jawa dengan Sumatera. So agak-agak apa nombor 3 tu? Adakah A? A memang bukanlah. Apa dia jawapannya? B. This caused a large part of the island to be destroyed. Betul. Nombor 3 B. Betul. Betul. Tak bahagian ni kamu kena baca banyak kali. Baca banyak kali, cuba jaya. Try and error kata orang. Ha. Okay. In hundreds of fishing villages, ada banyak apa ni? Ikan kampung nelayan. Kampung nelayan. Ratusan kampung nelayan. Kampung nelayan berpuluh ribu orang. Apa ni? Drown. Mati lemas. Sebab apa? Sebab tsunami. Tsunami dengan volcano sama tak? Tak sama. Beza lah. Volcano lah. Tsunami. Tsunami ni berlaku macam-macam sama ada gempa bumi. Boleh? Asalkan betul lah. Even those who could swim well were unable to escape the fury of the wave. Orang kalau pandai berenang pun kamu jangan katalah, oh aku pandai berenang, oh, kalau ada mari tsunami boleh selamat. Tak mungkin lah. Okay, so tak mungkin dia kata. Number 4, they were smashed into pieces. Dia cerita pasal orang tak boleh berenang, mati. Lepas tu dia cerita yang ni, they were smashed into pieces. Tak tahu apa benda they ni. Sama ada dia ni manusia ke, apa ke, tapi tak tahu. Tapi dia kata hancur. Smashed into pieces maksud dia hancur. So apa jawapan nombor 4? H. Fishing boats were thrown against the rocks. Jawapan dia adalah betul, H. So yang dia kata dia dekat sini bukan orang, iaitu kapal. Kapal. Kapal tu terhempas kena dekat batu-batu besar, kapal tu hancur berderai. So number 4, H. Orang. Bangunan. Bangunan tak hancur, bangunan ranak. Okay. It was believed that more than 30,000 people died in the natural disaster. Zaman 1883 ada dalam besar tu. Okay. Even the ships passing near the island were very dangerous. Maksudnya kapal yang lalu dekat kawasan sekitar-sekitar tu pun akan tertutup, tercover, tanam, terkambus dengan asap debu ni semua. Okay, lepas tu nombor 5 tak tahu apa. When the hot stone, batu panas jatuh di atas kapal yang bawa petroleum, berlaku lagi lah, terbakar lagi, meletupan lagi. Dia kata sangat sangat banyak, sangat sikit. Sangat sikit orang yang mati, betul? Betul. Escape tu apa? Apa maksud escape? Lari daripada mati. Okey, betul. Dia terlepas. Escape terlepas. Okay. Sedikit sahaja orang yang laut ada panggil orang laut seaman, yang terlepas daripada kematian. Maksudnya ramai yang mati lah. Sikit je yang betul-betul dapat hidup. Tu pun kalau hidup pun mungkin dia ada luka, ada ni cacat-cacat sikit, terbakar macam luka ke apa ke kan. So number 5, the answer is tak ada kaitan dengan temperature. Jawapannya A. Dia cerita pasal kapal-kapal tadi kan. Vessel kat sini adalah maksudnya kapal kapal tongkang ke apa, kapal yang bawa barang. Macam apa, kapal-kapal besar yang bawa barang tu nama vessel lah tu. The eruption of Krakatau, letupan Krakatau ni memberi impak yang sangat besar, dia kata, pada alam sekitar. There were a lasting effect on the world climate due to the dense cloud. Maksudnya ada, apa kan tadi dia kata asap tu kan besar, tebal, dia punya debu-debu tu lama untuk bagi clear balik. Okay, besides that, the eruption sent to 25 cubic kilometer berapa besar ni. Saiz batu dekat atmosfer, banyak lah. Dan akhirnya ini membuatkan kita punya udara menjadi gelap. Ataupun warna-warna dia macam warna-warna merah, macam warna jerebu. Pernah tengok jerebu?
Jerebu kalau mari daripada Indonesia tu dia akan jadi macam warna merah-merah macam nak senja gitu. Okay, so number C, the answer is yang ini barulah jawapan dia C. Okay, yes, C, Ben. Thank you, Ben. Benjamin. So number 6, the answer is C. Kenapa bergerak? Sampai sekarang pun gunung berapi Krakatau ni masih lagi aktif. Banyak perkataan yang kamu tahu hari ni. Masih lagi aktif. Maksud aktif tu adalah dia masih boleh meletup lagi. Dia bukan kalau dia meletup sekali dia dah, dia tak meletup dah, tak. Ada yang dia aktif, ada yang dia boleh tutup tu. Tapi yang ini dia masih aktif. Masih selalu belah. Selalu. Sepanjang saya hidup ni berapa kali dah saya dengar Krakatau ni meletup. Ha. Tapi masih ada orang yang akan duduk dekat sekitar-sekitar kawasan tu. Cuba teka kenapa. Tanah dia subur. Setiap kali berlaku je benda ni sekarang ada orang kata apa benda yang Tuhan buat semuanya ada hikmah. So benda hikmah untuk benda gunung berapi ni setiap kali berlakunya gunung berapi memang tempat tu hancur kan. Tapi lama sebab tu tanah dia akan jadi subur. Ha, Kalau apa? Kalau tak yang gunung berapi tak tahu lagi cakap kakak ini. Kamu kena pergi dekat Eden. Sekarang ni banyak banyak apa ni banyak tour banyak ni apa pelancongan ke arah pergi ke Endon. Dan sekarang ni Endon tengah dia punya currency kita tengah murah. Currency dia tengah murah. Kita punya tengah. So kalau kamu pergi ke Endon kira ni belum banyak harga. Ha. So kalau nak pergi boleh pergi dekat Endon, boleh pergi dekat tu. Tak tahu ni ke mana kena tengok cuba lah try. Ha? Kalau ada soalan? Tak ada. Okay, I think that's all for today. Ada masa 5 minit lagi, boleh kemas dulu, lepas tu saya nak kamu bersihkan. Okay, for online student, that's all for today. Thank you. See you again next week. Bye. Bye, Ben. Goodbye, Sahnia, everyone. Jangan keluar lagi ya. Jangan keluar lagi. Kita suruh keluar lagi.